Hai, Assalamualaikum. Hari ni ada satu kereta kawan aku, Hyundai Atos. Start tak hidup. Start, dia ada bunyi solenoid je. Okey, hari ni aku nak tunjukkan kau macam mana kita nak tahu betul tak sama ada starter tu rosak ataupun enjin jam ke. Biasanya kalau bunyi solenoid ni, tak enjin jam, starter ataupun adalah bahagian-bahagian puli yang jam. Ya? Macam mana? Hey, jangan malu. Dah malu. Okey. Sini. Hey. Sini. Yap. Okey. Kau pegang Okey. Boleh? Okey. Sekarang cara kita nak test direct starter, try daripada sini. Daripada switch solenoid pergi ke positif. Sekejap sekarang aku try dulu Okey. Kita nak confirmkan betul ke starter. Okey. Kita letak itu baru letak sini. Dekat positif. Tengok ni. Hanya bunyi solenoid saja. Biasanya kita pulas-pulas ada lagi banyak-banyak kali macam ni. Ni dah tak ada langsung. Ni betul starter ni. Maknanya api dah supply. Dia punya solenoid dia yang rosak. Jadi daripada ganti solenoid, kita ganti terus yang sketul half cup punya. Okey Tunggu pas.